Serius saya tak tahu dia masak macam mana biar jadi lembut macam ni. Hari ni kita nak makan menu-menu rumah makan Mak Ming. Hari ni saya nak tunjuk cara makan dekat rumah makan Mak Ming. Jom. Sekarang kita berada di seksi ikan bakar. Sekarang kita tengah bakar sotong bakar berempah. Lepas tu kita ada gulai kawah. Lepas tu kita ada juga singgang daging. Wow. Yang paling special kari kepala ikan RM25 saja. Ayam goreng, daging goreng belengas, udang galah, lepas tu kepala kambing RM50 saja. First kita ada singgang tulang. Lepas tu gulai kawah. Yang paling special dia punya sotong bakar berempah. And kita juga ada ambil dia punya lauk-lauk basic. Ada udang galah, ada daging belengas. Wow. Mula-mula kita nak rasa dia punya singgang tulang. Wow. Ni kalau tengok betapa lembutnya guys. Serius saya tak tahu dia masak macam mana biar jadi lembut macam ni. Sekarang kita nak rasa dengan nasi. Serius memang padu. Terusnya kita ada udang galah. Best of the best kita nak rasa sotong bakar berempah. Besar-besar sotong dia rempah pun sedap. Sotong ni kalau padu makan dengan nasi guys. Tapi dengan cerita kedai ni ramai orang cari dia punya gulai kawah ni guys. Wow. Sebab dalam gulai kawah ni dia bagi lemak-lemak macam tu. Ini dekat sini berasaskan daging semua lembut-lembut. Jadi yang mana nak datang, korang daripada Bandar Kuala Terengganu pun 10 minit je nak datang di rumah makan Mak Ming. Betul-betul depan Sekolah Kebahasaan Gemuruh.